Baik, kita akan mulakan dengan perkembangan semalam di mana Jabatan Statistik keluarkan indeks harga pengguna yang mengukur jejak inflasi dan bagi Julai 2026 indeks berada pada 137.1 berbanding 134.7 pada Julai 2025 tahun lepas. Perbandingan itu menjadikan angka perantusan berada pada 1.8%. Angka itu adalah perbandingan tahun ke tahun. Kalau kita bandingkan bulan ke bulan Jun 2026 ia berada pada 1.9% dan bermaksud pada Julai 2026 ia turun 0.1% kepada 1.8%. Mari kita lihat perbandingan bulan Julai ke bulan Jun 2026 bagi setiap sektor. Baik, ini adalah antara data dan angka ataupun prestasi inflasi yang telah diberi dan diterbitkan oleh DOSM kepada media untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi ataupun inflasi secara keseluruhan. Ia berada pada Julai 1.8% dan Jun 2026 bulan sebelumnya adalah 1.9%. Kita mulakan dengan inflasi teras. Kalau kita boleh saksikan di sini, inflasi teras pada Jun 1.98%, manakala pada Julai kita dapat saksikan penurunan sedikit 1.8%. Dan untuk inflasi bandar 1.8% telah direkodkan pada pada Jun 2026 dan 1.8% telah direkodkan pada bulan seterusnya iaitu Julai 2026, kekal dan tidak berubah untuk inflasi bandar, termasuk juga dengan inflasi luar bandar tidak berubah daripada Jun hingga Julai, ia kekal berada pada 1.7%. Baik, kita akan beralih bagaimanakah inflasi mengikut kumpulan utama. Saya mulakan dengan makanan dan minuman. Pada Jun ia berada pada 1.4%, namun kadar ini telah meningkat pada Julai 2026 pada 1.8%. Selain itu, minuman alkohol dan tembakau Jun telah direkodkan 2.8% dan Julai pada 2.7%. Pakaian dan kasut juga mengalami sama seperti makanan dan minuman, sedikit peningkatan daripada Jun hanya berada pada 0.0% saja dan Julai telah meningkat sedikit 0.1%. Manakala perumahan air, elektrik, gas dan bahan api lain pada Jun 1.4% dan ia telah meningkat pada Julai pada kadar 1.8%. Kita dapat saksikan peningkatan lain juga iaitu hiasan, perkakasan dan juga penyelenggaraan isi rumah. Jun 0.4% telah direkodkan, pada Julai ia berada pada paras 0.3%. Manakala kesihatan pada Jun ia telah berada pada paras 1.2%, Julai adalah 1.1%. Dan ini merupakan antara komponen utama ataupun 6 kumpulan utama daripada prestasi inflasi pada Julai 2026 dan Jun bulan sebelumnya. Manakala kita dapat saksikan juga pengangkutan telah meningkat pada Jun 2.8%, manakala Julai ia menurun sedikit pada 1.4%. Maklumat dan komunikasi juga mengalami peningkatan daripada Jun adalah 2.4% dan Julai iaitu 3.4%. Dan rekreasi, sukan dan kebudayaan juga telah mengalami sedikit peningkatan kalau kita dapat saksikan di sini, iaitu daripada 1.1% telah direkodkan pada Jun, ia telah meningkat pada kadar 1.2% pada Julai 2026. Dan pendidikan juga manakala Jun adalah 2.1 dan Julai 2.0%. Restoran dan perkhidmatan penginapan juga berada dalam kadar lebih daripada 2% kadar inflasi iaitu Jun 2.6% dan menurun sedikit pada Julai pada 2.0%. Manakala insurans dan perkhidmatan kewangan pada Jun telah meningkat pada 5.7%, antara peningkatan yang paling tinggi antara kumpulan utama berbanding kumpulan yang lain, dan namun Julai telah menurun pada 1.1%. Penjagaan diri, pelindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan juga telah mengalami peningkatan pada Jun pada 3.4% dan Julai telah menurun sedikit kepada 2.9%. Baik, kita juga akan saksikan bagaimanakah inflasi mengikut subkumpulan makanan dan minuman. Ini adalah antara perkara yang sangat penting apabila kita cakap mengenai kos sara hidup, antara barang-barang ataupun barangan makanan yang kita beli paling banyak dalam kehidupan seharian rakyat.
Dan kita mulakan dengan makanan di rumah iaitu subkumpulan ini. Pada Jun 0.5%, Julai telah meningkat kepada kadar 1.2% dan bijirin dan juga produk bijirin juga kekal pada Jun dan Julai pada kadar 0.2%. Daging Jun 1.5%, Julai meningkat kepada 3.2%. Manakala ikan dan juga makanan laut lain pada Jun pada kadar 1.4% dan Julai telah menurun sedikit pada 1.1%. Susu, produk tenusu lain dan telur juga antara subkumpulan yang mengalami peningkatan. Pada Jun adalah 0.1% dan Julai adalah 0.8%. Ini adalah antara 5 subkumpulan makanan dan minuman yang dapat kita saksikan prestasi inflasinya pada Jun dan Julai. Selain itu, minyak dan lemak juga 0.2%, pada Jun, Julai juga 0.2%. Tiada perubahan. Buah-buahan dan kacang juga meningkat sedikit daripada Jun 1% hingga 1.1% pada Julai. Sayur-sayuran Jun adalah berada di negatif 1.8, namun ia telah meningkat sedikit pada Julai ada 1%. Dan gula, manisan dan pencuci mulut juga iaitu dessert juga mengalami peningkatan pada Jun 0.5 dan 0.4% pada Julai, penurunan sedikit. Dan makanan di luar rumah juga telah meningkat daripada Jun iaitu 2.4% kepada 2.5% pada Julai 2026. Dan perubahan inflasi melibatkan 573 item mengikut kategori barangan dan juga perkhidmatan. Pertama sekali, barang tahan lama terdapat 50 item dan daripada 50 item 25 barang itu telah mengalami peningkatan daripada harga, manakala 23 item mengalami penurunan dan 2 barangan dalam kategori barang tahan lama hanya 2 kekal tidak berubah. Manakala barang semi tahan lama mempunyai 86 item, daripada 86 item 38 item mengalami peningkatan, namun 45 item juga telah mengalami penurunan harga dan 3 kekal dalam barang semi tahan lama. Dan barang tidak tahan lama melibatkan antara item tertinggi 291 item dan daripada jumlah item ini 196 mengalami peningkatan, manakala 82 item mengalami penurunan harga dan hanya 13 item kekal tidak berubah. Dan yang terakhir adalah daripada sektor ataupun kita boleh cakap kategori barangan dan perkhidmatan. Ini adalah 146 item antara komposisi kedua tertinggi. 115 item telah mengalami peningkatan dan hanya 7 item mengalami penurunan, manakala 24 item di bawah perkhidmatan mengalami tiada perubahan. Dan ini adalah inflasi untuk kita dapat saksikan dan memahami adakah inflasi itu naik turun, dan ini adalah sebesikit untuk kita memahami bagaimanakah inflasi keseluruhan mengikut kumpulan utama termasuk juga dengan subkumpulan makanan dan minuman, termasuk juga dengan bagaimanakah perubahan inflasi yang melibatkan lebih daripada 500 item.